Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back to my channel Jiman Saiful. Semoga kalian dirahmati dan diberkati olehnya, insyaAllah, amin. Video kali ni aku nak bawakan korang makan di ikan bakar Lubuk Berdati. Jalan yang aku lalu ni sebenarnya adalah jalan second. Yang utama dia belah sana, tapi silap, kita ikut Waze je kan. Dia bagi jalan ni, kita hantam sajalah. Mula-mula takut juga kod salah. Mana taknya jalan macam ni dia bagi, tak keseram, gitu. Apa-apa pun, alhamdulillah cuaca cerah, enjoy the view. Dengan berlatar belakangkan gunung ke bukit dah, Bukit Baling ni. Tapi alhamdulillah setelah nampak sungai tu, dia lah tu. Cuma kita tengok kedai yang mana harus dituju. Let's go. Alhamdulillah, finally sampai juga. So kita cari parking dulu lah. Tepi-tepi tu ke mana-mana, Silat Ribulan, masuk sungai, nasib korang lah. Apa pun, hati-hati. Tepi sungai bang. Kalau korang rasa macam duduk tepi sungai ini macam tak sempoi kan, angkat meja tu, buh dalam sungai tu, makan dalam tu. Nasib lah. Kalau hanyut lah, kalau tak hanyut alhamdulillah. Mula kita cari lauk dulu, tengok apa yang ada. Yelah, sekarang ni pun dah pukul 3. Apa lauk yang tinggal tu kita bedal sajalah. Caru kan kembung. Temai pun dah pukul apa? Nak pukul 3 dah. So tinggal banyak ni saja. Tu apa? Pom-pom girl? Pom-pom girl? Tu. Bawah tu. Turun. Ni kan terlepian. Belum tak rek mesti tu mana tu. Terima kasih. Ya, nasi panas. Macam? Ya Allah. Masuk. Ikan kering tu. Aku nak nasi panas.
Mana ada panai? Ni pun dia boh dalam ambil daripada ni lah. Mana ada panai? Dia bukan daripada ni. Ni daripada bungkus tu. Bukan daripada bungkus, dia pergi beli kot. Dia pergi beli. Apa tak ayam? Dah dibalok dah habis takkan dia nak Tu, masak tu, tu, lagi. tu, 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 tu. Mari kita mencampur selera. Alhamdulillah selesai. Cien bang. Aku tahu. Awak bawa buat ke? Cikgu tu. Cikgu tu Mai. Cikgu kan? Makan sambil menikmati keindahan alam tepi sungai ni. Ya Allah. Nyaman tu. Cikgu tu. Itu susah ni. Seat bed dia pun tak buat. Berat ke orang? Meja dalam tu. Kalau meja dalam tu lagi sejuk. Kalau nak rapat macam dekat pintu kat parit. Isi mengambil gambar.